Be. Oh, tuan lah be. Oh, saya jual lah. Berapa ya? Ayo ni murah be. Oh ni ada 10 riyal, 5 riyal. Gitu je kita jual. Oh, serak air dah ni. Serak be, garanti serak. Yo, ko pasarnya kita 2-3 kedai dah pergi tu beli. Nak lipat macam. Berapa be? Tak serak air. Yo, oh kita asal ni garanti serak. Barang Australia be. Yo. Oh. Boleh tera dulu ke? Nak terawan tu. Tera dulu cucu-cucu dulu nak tahu serak air kodok ni. Kita kena tengok ikut kualiti setara mana. Oh, boleh gitu deh. Oh, patut mana? Oh, mak gak dia? Toilet. Oh, toilet. Ha. Toilet ada alik lelaki be. Mari ikut kita. Oh, tak apa dah. Pelik sikit ni. Boleh ah. Oh. A few moments later. Hei, sejak dah aku tunggu ni. Okey, masuk ke tuan lah. Tak aja orang buat gini. Mata. Nak siap ni. Uish. Oh. Mandi be. Oh, tera. Tu tera. Kita tera dulu. Tera ni. Boleh bayar? Yang gitu. Tak serak air. Yo lo kau tak serak be. Tak serak. Bagi kita tak rajin tak serak air ni sebenarnya. Kalau nak jual molek be yang ayu be. Yang ayu kok orang lain. Ni wujud kita teradalan. Kalau kita terlalu apa kolek depan tu. Oh, yang ayu be. Sejak dah be tera tu. Tak serak juga ni. Tak serak be. Macam tak logik lah dia, tak logik. Tak apa mulai. Pakai tak sih tu. Tak semu tak serak air. Rambut kita ni. Ada banyak air. Basah lagi. Basah lagi. Kalau gitu kat ni. Basah jeruk tu malah ni. Kata tak serak. Air lepak dah, nak lepak dah ni.